punya Shelly dia. Okay. Ini dia kata dia macam pondok je, tak ada apa-apa pun, kena bawa tilam sendiri kata dia cakap. Okay, and this one dia punya jambatan lah. Tadi situ jambatan nombor 2, situ jambatan nombor 1. So korang kena cross 2 sungai untuk pergi ke sebelah sana lah. Okay, kat sini korang tempat mandi dia tak terlalu dalam sangat, santai je. So diorang ni baru lepas main ATV, so diorang lepak sini. Ni sungai dia nampak bawah. Korang tengok Shelly dia, cantik tu. Saya ada anjung macam tu lah. Alright guys, hari ni aku nak pergi ke sungai. Actually sungai ni dia dekat je dengan rumah aku, tapi aku tak pernah nak pergi. Lebih kurang 15 km je pun dari rumah aku ni. Okay, since hari ni kita bawa XADV, kita try lah jalan ke Batang Sea. Sebab aku dengar jalan ke Batang Sea Waterfall ni jalan tak cantik lah. Maybe kita boleh try lah performance XADV ni dekat jalan tu. Tak adalah try performance sangat pun, sebabnya aku pun bukan expert. Tapi kita cubalah apa yang semampunya. Aku nak berhenti pakai glove sekejap lah. Aku rasa macam tak selesa tak pakai glove, sebab dia punya throttle ni macam melekat kat aku punya kulit. So bila aku nak berhenti kan, nak lepas throttle tu, dia macam sangkut-sangkut tau. Dia macam melekat lah. So aku nak pakai glove sekejap. Actually hari ni aku bawa beg banyak, sebab nak pergi kelas kan, so banyak bawa beg. Okay, cuaca agak panas. Okay, bila kita pergi ride kan, tak kisahlah pergi tak jauh ke dekat ke kan, naik motor besar ke motor kecil ke, kalau boleh pakailah glove. Lagi-lagi bila keluar jalan besar kan, ataupun tempat yang berisiko macam jalan jam ke, pakailah glove. Okay, sebabnya bila korang pakai glove kan, dia bolehlah protect tangan korang tu. In case apa-apa terjadi, bolehlah kurangkan risiko kecederaan. Kemudian bila kita pakai glove ni kan, tangan kita ni tak terdedah dengan panas matahari tau. So tangan kita tak adalah hitam. Macam gitulah. Okay, so let's go. Oi, agak berbahaya di situ. Actually sempang ni aku agak down sikit dah, sebabnya dia agak bahaya lah. Sepatutnya kita ada traffic light tu. Dia buat bendul macam ni okey lah. Kalau tak ada bendul ni lagi susah gila nak lintas tau. Alright guys, so hari ni aku bersama dengan jentera Honda XADV 750 V3. So version paling latest lah. Senang cakap dia. Okay, untuk XADV yang version baru ni kan, yang menariknya dia menggunakan enjin DCT, dual clutch transmission. Bila kita cerita pasal dual clutch transmission ni kan, dia senang cakap macam kereta lah. Macam kau bawa kereta auto. Okay, kau bawa kereta auto, masuk gear D terus tekan jalan. Tapi ini masuk gear 1 terus pulas jalan, dia akan auto masuk gear 2, 3 dan 4 dan seterusnya sampai ke gear 6. Tetapi jika korang nak rasa macam nak tarik RPM sampai merah, orang boleh guna manual. Itu yang seronok dia. That's why namanya dual clutch transmission. Korang boleh pakai auto, dan dalam masa sama korang boleh pakai manual juga. Kalau macam nak main off-road kan, pakai manual. Gitulah cerita dia. Okay, untuk cc dia 745cc parallel twin punya engine. Horsepower dia 56.8 kalau aku tak silap. Torque dia 67. Bagi aku lah kan, secara peribadinya, untuk kategori 750cc ni dia tak cukup. Tetapi disebabkan dia skuter, cukup lah. Okay, jadi apa nak, kalau korang nak lagi besar, korang ambil yang jenis orang kata sport bike punya lah. Macam ini kan jenis skuter, adventure scooter touring. Itulah dia punya kategori. First impression aku kan bila bawa motor ni kan, first lah bagi aku dia agak berat lah. Berat dia 230 kilogram something, 236 ke 234 gitulah, aku tak silap. Bagi aku dia agak berat sikit. Dan untuk biasakan tu memang kena biasakan. Sebab kalau korang baru bawa motor ni, baru bawa tapi dah nak terus pergi mencelah-celah celok, dia agak susah. Macam aku try dekat bandar, kita nak celok-celok kan, dia agak susah lah aku nak handle. Sebab aku tak biasa dengan motor berat macam ni. Walaupun body dia tak terlalu besar, sebenarnya kalau dah biasa, senang je nak celok-celok tu. Macam itulah. Okay, jadi kalau yang baru-baru bawa tu belum biasa, janganlah mengamalkan untuk mencelok-celok macam korang bawa kapcai. Walaupun saiz dia tak terlalu besar,
Tetapi jangan amalkan macam itu kalau tak biasa. Kemudian dia punya handle apa orang kata, panjang handle pun agak panjang lah. Okay, agak panjang. Jadi bila mencilok tu ada possibility untuk korang bergesel kita orang dekat sini ke kan. Cuma yang bagusnya ni dia ada bagi handguard lah. Bila ada handguard ni, korang terlanggar apa-apalah tersenggol ke apa kan, dia takkan terus tarik dekat brake sini lah. Okay, kalau korang tak ada handguard ni, dia akan tarik dekat brake ni, so that motor akan auto berhenti. Dia bahaya, membahayakan korang sebagai penunggang dan juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain lah, pengguna jalan raya yang lain lah. Jadi that's why lah dia sekali dengan handguard ni bagus lah bagi aku. Protection dia bukan setakat dekat hutan saja, bukan setakat korang punya off-road saja, tetapi untuk jalan dalam badan pun dia sangat function dia. Okey, untuk paparan meter dia pula, dia dah menggunakan meter TFT lah dengan pelbagai fungsi yang ada dekat dalam ni. Dia macam-macam ada. Dan fungsi yang paling best lah yang memang ada dekat Honda adalah Honda Roadsync. Okey, Honda Roadsync ni korang boleh guna untuk tengok maps, jawab call. And then kalau ada orang hantar chat dekat Telegram ke kan, dekat WhatsApp ke, dia boleh baca. Maksudnya korang tekan je, korang follow je instruction dia, nanti dia akan baca apa orang tu tulis kat Telegram tu. Macam aku kan kadang-kadang kat Telegram aku ada ke Telegram info semasa kan. Memang rajin lah masuk notification. Bila masuk je aku tekan, dia baca lah cerita berita apa yang keluar. Macam gitu. Best lah, best. Function gila. Okay, sini jalan dia tak terlalu besar. Dan masalah dia kalau ada lori macam tu lah. That's the problem lah. Memang masalah. Nak potong pun payah kan. Tapi kalau tak potong, gini lah 20-30 aku bawa ni. Aku nak potong tapi aku macam bukan dalam mood untuk berlaju-laju. Aku macam dalam mood untuk bersantai je. So aku ikut je lah amalan nak motong-motong semua ni. Aku tak pernah pergi sini, so aku tengok map macam ini jalan dia. Harap betul lah. Okay, tadi masuk kiri, kanan, kiri, nanti depan belok kanan. Lepas tu terus sampai. Tadi aku tengok map macam tu lah. Tapi kalau salah, pusing balik lah. Ui, ada tasik kot. Dilarang memancing. Private punya tasik ke ni? Ui, best tu kalau mancing. Tak boleh mancing betul ke jalan ni Aku tak tahu jalan ni betul ke tak. Tak apalah, kita masuk je lah. Best lah sini. Banyak tasik lah. Ni memang kolam orang beli ikan ke apa ni? Kalau dekat belakang sikit tu aku tahu memang ada satu tasik memang dibuka untuk mancing, fishing valley. Tapi ni aku tak pasti lah. Kalau tengok signboard belakang tadi tu tak boleh mancing. Tapi tak tahu lah kalau kat sini lah. Aku rasa mungkin orang bela lah. Oi, ni kalau aku tak bawa beg sedap ni nak layan. Tapi sebab aku bawa beg belakang, dia agak mengganggu untuk aku melayan-layan selekor seluk-seluk ni semua ni. Gelincir guys. Belok sini ke? Di Kelulut campsite. Aku tengok jap map. Oh, pergi dia padu guys. Kalau korang tak biasa janganlah. Macam aku tak biasa, jadi aku tak berani nak bergasak-gasak sangat. Ulas sikit je dia pergi mat. No wonder lah nama dia adventure punya skuter lah. Dan sisi dia besar pun memang sedap lah. Ni mana kiri kanan aku dah tak tahu dah ni. Terus ke kiri kot, kanan macam kilang. Oh, bawah tu pun ada sungai, tapi sungai ni tak berapa cantik lah. Weh, rabak sangat ni cu. Woohoo. Ui, tayar belakang buang-buang guys. Dia punya kuat tu kan. Tayar belakang sampai buang-buang tau. Bawah tu sungai bat. Tapi tak cantik lah, sungai biasa lah. Ui, ni kalau betul expert sedap oh. Sebab aku tak expert, jadi aku tak berani lah. Jujur cakap memang tak berani lah. Sebab satu lagi motor ni, dia punya apa, dia punya pickup dia kuat.
Kau tak macam bawa kapcai. Kalau kau bawa kapcai kan, contoh macam aku masuk apa tu, Postitum aku naik RS. Jalan lebih kurang macam ni lagi teruk. Jalan macam lecak-lecak ke depan tadi tu. Tapi aku boleh pulas je, sepuas-puas je. Sebab aku rasa confident dengan motor tu. Lagi satu, motor tu tak berat. And then lagi satu, mungkin sebab motor tu adalah motor aku sendiri. Aku dah biasa kan. Tapi untuk motor ni aku rasa macam masih lagi ada ketidak confidentan lah. Jadi bila aku tak confident, aku tak nak pulas lah. Biar je lah, kita santai saja. Kalau aku rasa confident, baru aku pergi. Itulah. Okay, sebenarnya kita naik apa jenis motor sekalipun, korang naik motor besar ke, motor kecil ke, kan, yang penting korang confident, korang yakin. Kalau korang yakin, korang boleh pulas. Tetapi kalau korang tak yakin, janganlah. Orang kata sebaiknya kita cuba elak lah. Cuma kadang-kadang tu kan, mana-mana yang bawa motor ni, rider-rider tahulah, kadang-kadang bila dah sedap ni, kita lupa hilang ingatan kejap. Itulah masalahnya. Okey, bukan aku cakap orang lain, aku pun sama. Kadang-kadang aku dah sedap ni, aku lupa. Jadi kena sentiasa beringat lah benda tu. Kena hati-hati Okey, bawah tu semua sungai duk. Lawa lah, sungai bawah tu macam ada jeram sikit. Dalam bawah ni jalan batu yang jenis lekat dengan tanah tau. So aku tak boleh nak seret kaki aku. Bila aku letak kaki, ni okey ni, ni okey, aku boleh seret kaki. Tapi jalan belakang tu, macam ni kan, aku tak boleh seret kaki. Sebab bila aku seret kaki, dia sangkut kaki aku tau. Agak bahaya lah bagi aku. Sebab dia boleh, ni apa pula ni, dia boleh membahayakan, boleh membahayakan. Oh, ya lawa tu, tengok tu. Subhanallah, dia ada buat empangan sikit dam kecil tu. Cantik lah, nampak tu. Inilah Taman Pengeluaran Makanan Sungai Batangsi. Ni daftar dah. Ni boleh masuk ke? Ni ke tempat dia? Ini? Gimana ni? Oh, ni kena cross sungai lah nak ke sana. Kebun orang kot. Oh, ini ke camp Batangsinya. Campsite lah, campsite. Di Kelulut campsite. Ni kalau naik atas lagi ada apa? Oh, bawah tu river crossing. Okay, nice. Cuma atasnya tak tahu ada apa lagi. Oh, lawa lah. Dia punya campsite cantik juga. Aku pusing jap. Oh, ni atas ada lagi. Cuba tengok atas jap, ada apa lagi. Itu ke di Kelulut? Ni apa ni? Ni Bumbu Campsite and Agro. Ada lagi Anugerah Alam Campsite. Oh, banyak lah. Anugerah Alam, Bumbu tadi tu apa depan tu. Banyak lagi rupanya. Okay, kita try masuk dulu sampai hujung, tengok. Oh ya, tapi yang depan tadi first tu macam lawa sikit. Mesti ada river crossing tu. Ni mana aku nak pergi ni? Atas ada lagi ke? Cuba tengok atas. Tapi atas tu dah macam berpagar je, macam bukan ni je. Kang, atas ada campsite ya? Ni tak ada lah. Susah dulu aku nak U-turn. Dia cakap tak ada lah. So belakang tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak tengok map, dia tak ada line kat sini. So tak boleh nak capture aku kat mana. Dia tak boleh detect aku kat mana. Oh, tu sana ada river crossing. Subhanallah, aku pun tak pernah tahu tempat macam ni dekat area rumah aku je. Tolong kata kena selalu berjalan. Tak jalan tak tahu. Tapi ni macam tak berapa sesuai mandi aku rasa. Yang dekat bawah tadi tu, yang first kali di Kelulut tu, aku rasa macam cantik sikit. Ni aku rasa macam tak berapa sesuai kalau nak mandi ni. Ni adalah checkpoint dah ni di Kelulut. Sorry, alam apa? Apalah tadi nama, alam apa tak nama je. The last checkpoint, Durian Rainbow, RM7 per kilo. Ni ada apa?
Dalam tak ada apa-apa dah bang Dalam jalan mati lah. Dah habis lah, ni habis lah. Ni last lah. Anugerah Alam Batang Sea. Kita duduk minum kejap lah. Tu ada warung. Kita duduk minum kejap lah. Kat sini. Okay guys, aku dah sampai dekat campsite paling hujung sekali dekat Batang Sea, Anugerah Alam Batang Sea. So ni adalah campsite paling last sekali lah. So tadi aku letak dekat warung belakang ni. Okay, ada warung belakang ni. Ramai tu, diorang main ATV, berhenti situ makan. So aku nak jalan masuk dengan Shelly sekejap, kita tengok. Okay, aku punya motor parking belakang, barang parking belakang, kita try masuk tengok dalam. Okay, so ni jalan masuk dia lah, jalan kecil, ada anak sungai kat bawah sini. Okay, dia lebih macam nature lah sebab dia pakai pondok-pondok kayu kan. Macam ni kot, korang tengok lewan dia. Okay, sorry tadi zoom video dia. Okay, ni ada pak punya Shelly dia. Okay, ini dia kata dia macam pondok je, tak ada apa-apa pun, kena bawa tilam sendiri kata dia cakap. Okay, and this one dia punya jambatan lah. Tadi situ jambatan nombor 2, situ jambatan nombor 1. So korang kena cross 2 sungai untuk pergi ke sebelah sana lah. Okay, kat sini korang tempat mandi dia tak terlalu dalam sangat, santai je. So diorang ni baru lepas main ATV, so diorang lepak sini. Ni sungai dia nampak bawah. Korang tengok Shelly dia, cantik tu. Saya ada anjung macam tu lah. Nice. Okay, ni. Tu warung yang aku minum tadi tu, kat situ. So kat seberang sana lah. So view dia memang sangat cantik. Dia tenang lah. Lain tak ada. Kalau kau nak cek lain, sini memang tak ada. Kena naik atas bukit sikit. So ni pondok-pondok yang dia ada. Sini semua kena sewa So kena book lah. Kalau korang datang walk in saja, tak dapat lah dia. See? Kat sebelah sini ada dewan. Dewan pula kan. Macam dewan lah, lebih kurang kan. Okay, so macam makanan ni kan, diorang order siap-siap. So orang kat kedai tu ada masakkan. So standby lah, tak payah nak masak-masak. Sana ada swimming pool, kolam, tapi dia, so, air dia daripada, jadi korang mandi dah sungai di sini. Alright. Oh ya, so kepada korang yang nak pergi Anugerah Alam Batang Sea ni, Shelly yang paling hujung Shelly kat Batang Sea, make sure korang naik kenderaan yang bersesuaian lah. Sebaiknya kenderaan tinggi, 4x4. Kalau naik kereta sedan pun boleh, tapi masalah dia kereta korang nanti akan bermasalah lah sebab jalan dia tak apa-apa nak cantik. Jalan dia berlopak-lopak, belecak-lecak, tapi tak jauh, sikit je. Kemudian bila kau dah masuk dekat kawasan pertanian tu, jalan dia jalan dah simen dah. So senang cakap, kereta apa pun boleh masuk. Cuma kalau korang pakai sedan tu, faham-faham lah, jalan off-road kan, dia agak teruk sikit lah. Tapi banyak je kereta-kereta kecil masuk sini. Bila dah masuk kan, patah balik kan, terus jalan aja lah. Okay, so aku nak keluar. Aku tak payah lama sebab aku nak ke Gombak pula ni. Jom kita gerak sambung perjalanan kita. Okay guys, so aku dah beransur gerak daripada campsite Anugerah Alam. Campsite yang paling hujung sekali dekat Batang Sea. So aku berjumpa dengan, siapa nama berada tadi, lupa lah aku, astagfirullahalazim. Rancak lah borak. Dia owner ATV Rincing ATV nama dia. Korang boleh search lah, cuba search kat TikTok Rincing ATV. Aku nak search tadi tak ada, kat sini tak ada line, so aku tak nak tengok. So dia dah usahakan ATV hampir 13 tahun ke 16 tahun dia cakap tadi lah, aku tak ingat. Dan dia ada banyak ATV lah. Dan bila dengar ada cerita pasal package ATV tu, menarik tu. Package dia paling besar sekali adalah package 490, 6 jam perjalanan pergi dan balik. Pergi sungai dan air terjun. Okay, maksudnya korang akan pergi air terjun yang ada dekat dalam hutan ni lah. Air terjun yang orang tak pergi, korang akan pergi. Naik ATV, padu kan. Padu. Okay, so korang boleh try search lah, ada punya account Rincing ATV. Okay, ni di Kelly Campsite. Dan kalau korang datang pada hari Minggu, ada warung yang buka lah. Tetapi kalau korang datang pada hari biasa, dia tak ada warung guys. Ada warung tapi jual air je. Makan-makan tak ada. So makan-makan kena bawa sendiri. Tetapi kalau korang rasa korang nak camping ataupun tidur kat sini, korang boleh order makan siap-siap. Maksudnya korang tak payah pening-pening nak masak, korang order je, nanti diorang masakkan. Diorang buat macam catering lah, nak cakap, dekat warung depan ni. Tapi cara nak contact, mungkin boleh terus contact dia punya ni lah, account Anugerah Alam Batang Sea ni. Aku tak pasti sangat. Sebab tadi aku cuma borak dengan owner ATV je, owner
campsite aku tak jumpa. Tak jumpa nak berborak. Okay, cuma jalan masuk dia tadi macam aku cakap lah. Okay, bila korang masuk sini, kalau pakai kereta sedan lah, boleh masuk. Bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Tetapi jalan dia memang agak teruk. Yang ni still okay. Ini adalah kawasan pertanian kalau untuk pengetahuan korang lah. Campsite ni berada di dalam kawasan pertanian. Okay, diorang ni kira macam bayar sewa dengan Jabatan Pertanian, buka campsite kat sini. Tetapi tak mudah urusannya. Tak mudah. And then daripada start pintu masuk besar ke depan tu, nanti aku tunjuk. Okay, sampailah ke dalam ni, diorang ada jalan cantik lah, jalan tar, jalan simen. Tetapi sebelum tu, sampai ke jalan kampung tu, jalan dia memang agak teruk. Kat situlah korang kena mengorbankan kereta korang. Kalau jenis korang kereta low-load, aku nasihatkan jangan masuk. Kalau tak, menyesal korang. Kereta low-load jangan masuk. Nanti korang masuk, korang punya lips lah, korang punya fender pula, korang bumper lah, semua korang simpan dalam bonnet nanti kang. Tu masalah dia. Okay, sebab jalan dia memang agak teruk, serius. Kalau naik motor okay, kat Pecai pun okay, tak ada masalah. Cuma motor rabak sikit lah, kotor sikit. Alright, so aku akan bergerak ke Gombak selepas ni. Aku akan ikut Hulu Langat, masuk Bukit Ampang lah. Okay, let's go.